donat sambal ikan bilis datang tau. Geng, teka aku kat mana geng? Kalau kat belakang ni kau nampak dah tentulah aku ada dekat Batu Cave Selangor ni. Mana ada jom makan aku mesti ada. Kali ni dia ada kat TF Value Mart. Yalah kita masuk tengok apa ada kat dalam. Macam biasalah bang, macam-macam menu, macam-macam makanan yang ada kat sini. Tinggal pilih dan bayar je kan. Lepas tu kita makan. Terus terang memang tak pernah menghampakan lah Carnival Jom Makan Food Fest ni. Dah lama abang follow tau. Macam-macam sup ada. Makanan daripada negara pun dibawa kat sini juga. Kali ni abang dengar cerita dia, tambah lagi books yang ada. Ramai dah join Jom Makan Carnival ni. Cabutan bertuah pun ada. Jomlah kita jalan-jalan kat dalam ni. Kali ni aku tengok Carnival Jom Makan ni, dia ada penambahan kedai-kedai yang best-best. Kau kena datang lah tengok. Lebih daripada 50 biji kedai kat sini. Memang ada punya produk sendiri. My Donuts by Aida Aris dan juga minum-minum by Aida Aris. Dan kepada yang craving donat sambal ikan bilis, datang tau. Datang, kita mesti datang punya kak. Daripada 18 Jun hingga 22 Jun. 5 hari tau dia bertapak dekat sini. Jangan membebel, jom kita beli dan rasa macam ni. Baru pukul 5, orang dah ramai dah ni. Ini belum malam lagi. Ayam gunting abang ni. Kedai dia betul-betul kat belakang ni, nampak? Tu abang tu. Oh, tebal ayam dia. Untuk tomo dia ni, aku rasa dia seorang jual kat sini. Isi tomo dia. Bismillah. Bila sebut dimsum atau pau gebu, kat sini ada 2 kedai. Ni dia. Dia punya dimsum. Bismillah. Ni ada juga untuk anak-anak korang nak beriadah. Boleh tangkap-tangkap ikan, main-main kereta. Ni nak main paintball ni pun boleh. Okey geng, macam biasa. Kalau nak jumpa dinosaur, boleh datang dekat sini lah. Jom Makan Festival ni. Ni antara belaan aku lah. Dah masuk kandang, dah maghrib. Jangan lupa kawan-kawan, Jom Makan Food Fest dekat TF Value Mart, Batu Cave Selangor.